Galak-galak. Sulit beda iya. Lihat karena anak dan kan mah. Potong dan mencaci anak uang dah antar ini anak dan caci mati. Mau kemana lah mak tadi ya? Kemana sampai masak dan kan makan, tak makan pada ada. Cari amak situ. Angah amak situ. Kan mati mak amak. Apa jangan sopenin mati anak. Setan yang mah. Mak, apa yang lain? Apa sedang nak minta peti mah? Apa beda mak? Dia tahu sifat aku. Aku dah siang, aku dah malam, dah sore. Asyik minta peti beli paket, main Free Fire. Ingin makan, dah ingin mandi, dah ingin sholat. Dah itu tanya nama. Mak kok malah lah, tak mak. Dia suka tidur nama malah pak sholat eh. Ya anak mana pang suara. Oh amak kong ni bimbang. Lengrat yang dan olok ko. Do kan di rumah. Di rumah kang ya. Jangan dak lo do amat nak cincong ni tadi ni. Mapai le balik ni. Setan amak. Cari yang tipu cuma dan gunda bola tu. Jangan dia makan sepan tu. Manga lari gini leko kotang lah kone bang lo dah amak paja tu. Tak 2000 aku nampak ada doh. Dah anak dah amak deh samu sudahnya. Kemana lah kan pilih? Rumah dak doh. Jak dulu deh. Deh kemana lah ke pilih ke? Si kau si kone gunjang tu hari ni. Anda lanse je. Jajak dan celi amak kotang ni. Asyik bangi ke bangi. Jajak dan celi amak asyik bangi kadan kau. Amak asyik bangi ke bangi capek main dengan. Tapi tidak dapat makan pada rumah. Ama, asyik sibuk dia dunia maya. Woi, apa orang? Kamang tu. Wang mah. Minta minuman tu dan seketik lah. Man, sayang mah. Kami minum tak terbalik kami. Gilang wak po ko. Kotang ang bela dan kini ang samo dia jamang. Itu dah anak dan kesumbu tu deh. Itu dah anak dan tu kesumbu ke mana lu baca tu deh. Ampangan anak dan tu. Itu mak yang ambil minuman amak. Angkat. Enggak sorang ya kutang tu. Mangga sikolai. Jangan sikut sampai tinggal mak. Kau jali dah ikut wilayah dan tak kutang sebulan. Ya apa salah awak kan tak menggadu kamak dong. Oh, ang ambil minuman nak dan dah lapau tu tak bangsa yang tu. Minuman nak dan lang cilok ang bangsa roti kalukan tinggal ambil ke koin ang bongak lo. Ada pitiwa mak. Kau dan bangsa. Mak mau balik mak. Capek mak. Asyik kau ni berang dia dan siku mah. Borin tempat lain lu. Dan pai pado dan naik jalani ulah de bansai angko dan tahu diri pado batahan dan makan hati haratong nan merajoi sungguh tak mungkin dipasolai lah nasib surat tang diri.
tua. Jolennya anak satu-satu dan yang kedua. Besok kok mati, sok ya udah anda nah. Ini anak ke salah satu dan yang paling buruk. Walaupun nyo minta boleh paket tapi nyo ocok no dan ya. Bisa. Elok den pai pado den nai jalan ni. Ulah de bansai engko den tahu diri. Pado batahan den makan hati. Haratong nan marajoi. Ada apa, Mang? Mati. Abang mati tak sedih kok. Nampak dah sedih dah. Malam memang aku cakap teh. Dia mak dia cakap kena buang lah. Itu kau dah azab. Lepas tu lah melambat ke pembalik. Dia jalan lah. Soalnya ada amak lain. Tunggu. Apa dia ang lain? Baik kak Mak. Cuba pergi merantau lu nye. Pada di siko dak ada berguna rene. Asyik kena gunjengan je nye. Tidak lah pergi merantau kalau ada berubah nasib ang. Yelah hati-hati lang di jalan. Yuk perlu deh. Elok den pai pado den nai jalan ni. Ulah de bansai engko den tahu diri. Pado batahan den makan hati. Haratong nan marajoi. Sungguh tak mungkin dipasolai. Lah nasib suratan diri. Bagantai langkah kaki dan naik ayunkan. Sairi yang hujan turun dan naik berjalan. Boleh tak nampak mata palindang. Tinggalkan pada batahan dan makan hati. Haratong nan marajoi. Sungguh tak mungkin dipasolai. Lah nasib suratan diri.